Selamat pagi, hari ini 1 September 2025 bersama dengan hari Isnin, pukul 6.30 pagi. Kita orang dah siap nak check out daripada kita punya homestay dekat Puteri Harbour JB ni. Kita orang nak pergi ke JT Puteri Harbour tu, nak masuk ke Pulau Bintan, dekat dengan Pulau Batam. So kita punya ferry pukul 7.30, boarding pukul 7.10 minit. Jom kita check out dulu, lepas tu akan cari parking kereta semua dekat Puteri Harbour tu. Hopefully ada parking lah, sebab semalam kita pergi semalam nampak macam dah penuh. Okay, semua dah pack everything semua. Jadi, jom. Okay, aku dah dapat parking dekat parking J3 Puteri Harbour ni. Dia parking kat situ ada dua tau. Satu parking yang RM10 per day kot, satu lagi RM4 per day. Yang RM10 per day tu parking ni very limited sikit je. So aku parking dekat yang RM4 ni. Parking kat sini besar, luas. Semalam petang malam aku visit kat sini macam penuh tau. Mungkin semalam ada petang dah balik. So sekarang ni banyak kosong. Tapi masalah lah kan, kuatnya angin. Parking daripada parking ni nak pergi ke JT tu balik. Tak sana tu. Kena jalan sikit lah. Aku tak tahu kenapa ada ruangan kosong kat sini, tanah lapang kat sini yang tak dibuat parking. Dia buat gap antara parking dengan JT. Tapi overall parking sini luas, don't worry. Nampak? So lepas aku parking tu ni, angin kuat gila. Lepas tu dengan dah hujan naik-naik ni. So hopefully kita orang punya journey daripada sini ke Batam tu tak ada masalah lah kan. Kalau dah weather macam ni dah gelap lah. Sekarang ni dah pukul 7.03 minit pagi. Barat dah, sepatutnya matahari dah muncul lah kan. Tapi sekarang mendung. So hopefully perjalanan tak ada masalah, dipermudahkan segalanya. So masuk pintu utama. Yang sebelah kiri ni adalah untuk tempat kau walk in beli tiket. So luckily kita orang dah beli online. Tak perlu nak beratur macam ni lagi. Ini adalah ruang menunggu dia. Ada kios dua tertarik, kopi, ada mat juga untuk korang beli snack-snack. Ya, kita dah lepas immigration. Keluar-keluar je kau tengok geng. Hujan lebat, oi. Nampak tak? Oi. Semuanya hujan lebat ni risau kat lah kan. Tak apalah. Itu kita punya ferry MV Puteri Anggrani 03. Oh, terima kasih. Di atas ya. Terima kasih. So ini seat di ruangan VIP. Sangat spacious. Ada TV. Okay. Ni untuk turun ke bawah. Kita ambil seat kat depan ni. Spacious gila. Aku buat betul. Pusing ke atas yang. Nampak. Ada cafe, ada toilet kat sini. So okay lah, not bad kan. So ini ruangan bawah. Sebab mungkin morning kan. Lepas tu hari ni cuti, besok dah kerja. So tak ramai sangat orang lah. Ini ruangan depan. Wah, bawah toilet banyak. Aku cadangkan lebih korang beli tiket online lagi senang kan, senang, mudah, digital sahaja. Sebab tadi kalau tak beli tiket lagi, kalau nak kena beratur ramai kat tu. Kita sampai dekat pukul 7. Bila kita tanya dengan kaunter tu, dia kata kita just masuk, dia tulis guna QR. So sangat mudah. Okay, sekarang kita tunggu waktu untuk kita berlepas lah. Sebab dijadualkan pukul 7.30. So kita tahu macam mana boleh ke tak boleh. Sebab hujan sangat lebat, mungkin akan delay. Tak tahu, gantung kepada kapten. Tengok informasi weather macam mana. Berapa jam perjalanan saya baru nak pergi Bintan? 2 jam. So kita nak pergi Bintan tau. Tapi daripada sini nak pergi Bintan tak ada direct. So kau kena turun dulu dekat JT Harbourfront. So daripada JT Harbourfront tu kau turun, kau kena naik transport darat pula. Nak pergi ke JT satu lagi. JT apa? Telaga Punggol. Daripada situ kena naik speedboat. Agak renyah sikit sebab dia ada banyak turun naik. Lepas tu kau kena arrange transport semua. Kalau kita ambil tiket VIP, dia include sekali dengan breakfast lah. Okay, kalau hari lunch tak kot, okay lah.
bagi nasi lemak dengan mineral water. Kadang dia boleh lega sebab dia slowly moving daripada jadi dan slowly moving. Okay, makan dulu. Dia update sikit. Sekarang kita tak tahu apa sampai dapat ni. Kita keluar daripada Johor lah semestinya. Kan tadi hujan lebat kan. Terus sekarang buai tinggi mai kan. Sekarang kita kat perairan Singapura. Kan hujan lebat kan. Berangkat dah. Tengok kita punya ferry pun lampu kan. Bayang kan ferry berbuai macam ni. Terasa lah. Teramam dia. Kiri kanan. Lepas tu kita pula duduk atas. Mungkin impact kat atas lagi kuat kat bawah tu. Tapi so far okay lah. Still manageable lah. Kan kalau captain bawa juga macam ni, still manageable lah tu. Kalau teruk sangat memang kita tak gerak apa daripada JT ni. Mungkin delay lah kan. So hopefully selamat sampai lah kan. Tengok ni. Buai kan kat luar. Nampak besar ni. Macam angin kuat kan. Kita pudahkan lah. Terus kita dah amal perlahankan ferry ni sebab terlalu kuat sangat dia punya lambungan dia. Ombak sampai barang-barang semua betul-rabu kan. Jatuh semua, dengar bunyi semua tamu. Sebab hujan sangat lebat. Kita kat sini sekarang ni sebabkan tinted ni gelap. So pasal lah kat luar. Tapi dia punya wavy tu kalau ni push sampai lah sampai. Setelah jam kita berbawah tengah bawah yang tinggi, hujan yang lebat. So alhamdulillah jadi kita sampai di Harbour Bay Batam 2 jam Setengah jam lepas ni driver dah WhatsApp dia dah sampai dah sejak awal. Terima kasih. Puas sama-sama Pak. As usual. As usual, the biggest luggage. Kalau sampai hujan masih ringan-ringan geng. Speedboat kalau cari kereta goyang juga geng. Ni adalah arrival di Harbour Bay Batam. Kita dah jumpa kita punya ni JT pun dahsyat juga. Ada Starbucks, ada KFC, ada tempat semua macam-macam. Ada Guardian semua. So kalau korang sampai sini, kalau korang tu nak apa ke apa ke, tak kita cari barang-barang tujuan pun ada. Ada Hotel Marriott kat sini. Alhamdulillah. Selamat sampai Kata you muka pucat-pucat kat you tadi. Cuba agak muka you. Muka you yang pucat. Okey lagi. Dah. Ni kita kena sambil okey. Kita dah drop dekat Jeti Telaga Punggol. Kita kena cari tiket speedboat untuk ke Bintan. Kat sini ada kaunter. Kita beli kat sini. Tajuk ubat ni. Ini cukup. 127. Pada beli tiket. Lepas tu dekat bawah ni pukul 10.30. Sekarang pukul 10.18. Just nice lah. Tak payah tunggu lama sangat. Kat sini banyak kedai-kedai, gerai-gerai makan-makan semua. So jangan risaulah yang lapar ataupun apa. Sebab banyak gerai-gerai oleh-oleh. Tu ada kantin. Terima kasih. Pasar Bintan, nasi campur. Pusing. Kalau daging kita ada pinggang, babat, daging basah, paru, daging kering.
Ini dia punya maps. Dia half bulat. So ini dia punya reception counter. Lepas tu dia punya TP bar. Dia ada sediakan juga electric scooter. Ni sewa lah ni kan. So ini dia punya TP bar. Lepas tu yang itu dia punya restoran. So dia ada satu restoran je kat sini. Ini dah tempat breakfast, tempat dinner, lunch, semua kat sini lah. Lepas tu jalan ni terus boleh pergi ke apa nama tempat ni? Treasure Bay. Treasure Bay. It's the largest man-made pool in the world. Largest man-made Man-made pool in Southeast Asia. Macam pool paling besar lah. pool paling besar. Camping kita? Camping kita malam ini. Glamping. Baru check in di Anmol Resort Pulau Bintan ni. Konsep ni konsep glamping, okay, tapi yang luxury punya. So aku jarang nak tunjuk satu persatu pasal bilik hotel apa, sebab mostly semua macam biasa lah kan. Ini dia tak luar biasa, tapi sebabkan dia ni glamping, so aku kena tunjuk sikit lah dia punya facilities dia yang macam kau rasa macam ini macam dah standard hotel kan. Okay, kamu buat tunjuk kau masuk Kalau ajak ni pergi camping, mesti tak nak. Memang tak nak Okay. So ni je lah yang I boleh ajak. Baru you nak ikut. Yes. Sebab dia yang penting dia ada aircon. Okay kau tengok dia punya ni. Memang style kau macam dalam tent tapi mewah lah. Dia besar, tinggi, so tak ada panas sangat. Lepas tu kau tengok ada bean bag. Nampak? Okay. Yang paling penting kau tengok ini PowerPoint kau tengok. Banyak. PowerPoint. Kau tak payah risau. Bukan setakat untuk PowerPoint saja. Ada sekali dengan LAN network kat sini, kau boleh connect to internet guna kabel. Okay. Lepas tu bukan kat situ saja. Kau tengok kat atas kepala katil kau ada lagi di provide. So kat sana pun ada. So benda-benda macam ni penting tau. Sebab kalau macam kita ni yang travel ni banyak benda nak kena charge. Especially macam aku ni banyak nak charge bateri semua kan. Lepas tu dia ada jugalah dia punya mini fridge ni semua macam biasa lah kan. Tapi but still yelah, as a glamping punya ni, benda-benda macam ni cuma yang tak ada TV. Tapi ada wifi. Lepas tu katil pun selesa. Lepas tu katil dia kau boleh stay 4 orang kat sini tau. Kau boleh tarik bawah ni. Ni. Nampak? Boleh tarik 4. Nampak? So untuk satu bilik ni kau boleh tarik boleh stay 4 orang. Berapa ratus? Satu malam? 500 lebih lah. Lepas tu ni tak. Ni boleh tarik keluar. Sini tak? Nampak? Boleh tarik. Sekejap buka. Yang penting ada side view pada kiblat di sini. Okay, kau tengok toilet dia. Manalah kau sangka glamping punya toilet macam ni. Dah lah luas, besar, bersih. Nampak? Macam 5-star hotel. Tip top. Lepas tu kan, isap lagi kayu ni boleh buka. Tak, motif dia sebab boleh tu atas Tak. mata paling Dia motif dia untuk malam-malam you tidur tengok bintang. So you can see Yang boleh pasti baring your bintang. Nice lah. Dia punya konsep dan juga facilities yang disediakan as a glamping punya stay kan. Kita nak pergi Treasure Bay, the biggest man-made swimming pool in Asia. Wah, itu berada di Bintan je kawan-kawan. So don't underestimate Bintan.
Kita tengok apa yang ada kat situ, aktiviti-aktivitinya. Pergi Treasure Bay. Per. Terima kasih. Per pun datang. Dia punya bagi pun baru gitu, eksklusif. Dengan seat dia full. Ni baru lagi ya, Pak? Ya. Baru berapa lama? Ha? Belum lama kan? So nampak semua baru lagi. Ni nak mana? Treasure Bay. Memang kalau pergi Treasure Bay memang kena naik bagi, tak boleh jalan kaki. Boleh jalan tapi Pun boleh. tapi jauh lah. Lumayan jauh. Jauh. Tapi jogging pun boleh. Besok ada orang nak Cukup lah 800 meter. Cukup lah 800 meter tak sampai 1 kilometer. Dalam ni pun boleh jogging kan, pusing. Mana? Dalam ni. Boleh. Boleh kan? Boleh. Susah. Oh, boleh lari kat sini. Di sebelah sana. Betul ada slide tu? Ni nak ke mana ni? Activity center kan? Ya betul. Yang ada kafe tu. Ya. So ini activity center di Treasure Bay. Dia ada tempat untuk menyewa e-scooter. Semua pakai elektrik. Lepas tu pembelian tiket masuk. Oh, maknanya dia luar pun boleh masuk. So dalam ni pun ada main mat tapi tak ada ni. Tutup. Besar juga dia punya main mat ni. Sayang. So, ini dia permainan-permainan yang ada kat sini. Ada Torpedelco, Slip and Slide, Cable Ski, The Pasio Bar, Natra Bintan. Nampak? So, ini dia Lagoon Activity Center. Next ni aku perkenalkan the largest man-made swimming pool di Asia Tenggara. Nak tengok berapa besar? Nampak tak? Daripada ujung sana. Okay. Nampak tu. Okay. Sampai ke belakang sana. Nampak? Dia pun tak nampak ke tu kena height tu. So dia macam corner sikit. So ni ada. Besar gila. Mana mau cari geng. Dan ada banyak juga aktiviti-aktiviti di dalam kawasan ni. Menarik tak? So kalau orang datang Bintan, wajib datang sini. Especially bila kau ada bawa anak-anak. Dah pukul 6.45 petang. Sini gelap gulita. Tapi kita dah ready untuk kita punya barbecue night. Arang dah dibakar. Tunggu makanan je nak sampai. So basically, ini adalah termasuk dalam package kita. Dia ada dua option kan. Sama ada you boleh pilih barbecue ataupun dinner dekat side meal kat restoran kan. Makan kat restoran. So kita memilih untuk makan barbecue di depan bilik kita. So barulah glamping geng. Kan. Okay kita view yang dah malam. Oh nampak tak? Nampak? Barulah glamping. So okay kita tengok keadaan di sini sekarang. Nampak? Ramai je semua pun ambil barbecue. Sebab yelah barulah vibe camping kan. Nice tak? Cantik tak? Nampak? Nice. Ini barbecue yang dia provide untuk kita lah. Dia bagi dia ada bagi nasi putih, 2 nasi putih. Lepas tu set dengan air, teh ais. Lepas tu ada fruit. Nampak? Fruit platter nampak? Bagi. Lepas tu ada pecicah kicap. Ni apa tadi? Tak ingat. Sos kacang. Sos kacang. Lepas tu ni apa? Chili sauce. Chili sauce. So tengok, dia bagi jagung, ayam, daging. Lepas tu Ni sapi, ikan, udang, daging, sausage. Ada juga. Ada macam-macam. Not bad ke? Ya, not bad. Banyak juga makanan dia. Ngam lah untuk orang. Untuk orang ni rasa banyak juga ni portion dia. Sebab dia ni kan
Sayur-sayuran. Otak-otak pun ada. Otak dia masak, dia nak panaskan je. Tadi dekat JT kita pun nampak dia orang jual otak-otak. Sekarang tengah tunggu arang ni api padam. Betul-betul sampainya. Ini dekat makanan. Geng, kita dah ready untuk dinner, barbecue dinner. Dah selesai geng. Settle. Licin. Adalah sikit, simpan lagi sikit kat sini. So portion dia sebenarnya untuk 3 orang 3 atau 4 orang Itu pun kita orang tak bersik nasi ni. Tak bersik. Kalau tidak lagi tak habis. So semua settle lah. Habis semua dah dibakar. Jadi semua tinggalkan je, nanti diorang akan clearkan nanti. Anda puas hati? Puas hati ke tak? Ini ada keadaan malam di Anmon. Cantik. Oasis, tempat tengok movie. Bukan projektor kan yang dia bagi, LCD, LED terus. Okay, ni dah suasana malam. Nampak cantiknya. Mestilah konon-konon kan kat desert. Selamat pagi. Dunia reality. Baru lepas hujan. Tadi hujan lebat. Kejap lah. Passing cloud. So ini dah keadaan selepas hujan. Masih lagi ada angin. Ribut. Tak ribut lah, angin kuat. Selamat pagi dari Anmon, Bintan. Sekarang pukul 6.40 pagi. Lihatlah. Tapi dah terang benderang. Aku baru lepas jogging. Pusing-pusing kawasan Anmon ni. Memang syok. Nyaman. Sejuk. Best lah. Dia feeling. Tengok kat belakang. Semua glamping kat belakang. Jogging, brisk walk. Keluarkan peluh. Semalam makan barbecue. Best kan kat sini. Memang nyaman gila. Lepas tu kau tengok depan tu yang dia punya the biggest swimming pool in Asia. Belum buka lagi. Sini pukul 6.40. Dah macam 7 lah. 7.40 macam tu lah. Pasal sini kan lambat sejam dari Malaysia. Hari ni check out, kita nak tukar ke hotel lain pula. Ke Kasia Hotel. So pagi ni breakfast. Lepas tu Emma nak pergi swimming dekat biggest swimming pool tu. Lepas tu baru kita check out pukul 12. Bintan ni nice tau. Kawasan dia memang aman je. Mengingatkan aku macam Lombok. Okay lah, nanti nak explore lagi berapa tempat di sini. Stay tune. Ciao. 58 ni kat breakfast. Lepas hujan lebat. Hai. Tiket nampak? Borex 8. Borex 8 ya? Ya. Terima kasih. Ada croissant. It's a type of local dessert. Pagi lauk. Makan berlauk. Nasi berlauk. Favoreto. And Simsak. Ini adalah the largest swimming pool in Asia Tenggara. Southeast Asia. Besar kan kat kau. Sini ada macam permainan. Boleh main flying fox. Boleh main slide. Flying ski. Bukan flying fox.
Lepas tu ada tangga infinity stair. Lepas tu ada pedal pop. Lepas tu ada kayak, ada cycle punya sampan tu, ada tu macam-macam lah permainan kat sini. So aku rasa sekarang sebab weekdays, hari ni hari Selasa. Kalau weekend ni aku rasa ini adalah antara tempat yang tarikan yang utama kat Bintan lah untuk not a theme park tapi macam ni lah, aktiviti di Bintan ni. Menarik geng. Lepas tu kat belah sana tu ada tempat masaj. Lepas tu kau boleh naik e-scooter. Kau tengok yang ni bagi ni. Ni bagi ni dia transport daripada kita punya hotel Anmon dengan apa? Natra. Boleh pergi pusing sini. Pusing seluruh swimming pool ni lebih kurang dalam 800 meter lah dia cakap. Kan? 800 meter geng. Almost 1 kilometer. Tadi jogging tak sampai sini aku tak pusing. Angan-angan nak pusing lah. Angan nak pusing tapi tak kesampaian, pusing seluruh kawasan Anmon je. But overall it's a good experience lah. Kalau kau duduk dekat Anmon dengan apa tadi? Natra tu, dia akan bagi kau tag macam ni untuk masuk ke kawasan ni. So Treasure Bay. So kalau kau punya tag ni dah koyak ke apa, pergi balik reception, minta balik yang baru. As long as kau guest dekat these two ni lah, camping site ni. Memang okey lah, especially kalau korang ada bawa kanak-kanak kan. Budak-budak memang seronok gila lah. Besar gila tau. Aku pun macam terkejut macam, besarnya swimming pool ni. Kan? Dia punya style pun macam style beach tepi tu kan. Not bad lah. Bintan macam ni. Nama dia Treasure Bay Bintan. Nak masuk day trip pun boleh. Kalau kau bukan guest kat sini, kau nak datang sini pun boleh. Tapi untuk guest yang luar tu, pintu tu belah sana. Bila tu ni cepat terus. Ni bawa anak. Okay, segera ketemu lagi. Terima kasih Anmon. Okay, it's a good stay here. Terbaik, tip top, pelayanan mantap. Bilik pun sempoi, kita pun tinggalkan balik bilik dengan keadaan yang baik. 2 hari kita kat Bintan ni macam cuaca tak boleh kita. Kan? Hari ni pun hujan on and off. Kejap hujan, kejap berhenti, kejap nyai-nyai. Now kita nak check out. Plus ni, nyai-nyai pula. Kita nak pergi Blue Lagoon tau. Tapi itulah bila kat macam ni, tak tahu lah macam ni. Okey ke tak okey? Tak mau cakap. Tahu. Dia tahu. Tengok. Harga tanam. Dia selalu. Kita dah sampai kat Blue Lagoon kan. Tapi hujan. Tak agak hujan lah. So tak tahu lah. View kurang menarik lah. Apa. So masuk je kau kena register kat sini. Tapi sebab kita orang dah dengan net je kan, dia dah included dah. Kita bayar kat sini. Bayar kat sini. So ini adalah kawasan dia. Tapi itulah dia, hujan lebat lah, agak lebat jugalah. Tu dia Blue Lagoon ni. Pak Harry pagi hujan juga mesti gini. Tapi kita berhenti. Betul. Segera berhenti dah pukul 10. Tadi kat hotel bersama kita sudah ni. Kita keluar sekejap mandi swimming pool. Mau check out lagi hujan balik. Ini dia korek tanah sebab Dia sembarang pasir dia ekspor. Dia pilih yang bagus. Baru pergi ekspor. oh jadi pasir yang tak ekspor tu yang biar di sini. Kenapa pasir yang bagus dia mengandung macam kaca. Itu yang ekspor. So kita sekarang tengah tunggu pagi dah ni. Kita tunggu agak bagus sikit. Bagus sikit. Tengok bagus sikit. Ini kena bercampur angin. Yalah macam angin. Ini dia kenderaan kita. Tengok semua kayu. Tank pun kayu yang main tu.
Ni ibarat macam pumpkin bergerak. Ini asalnya motor. Tapi yang belakang ni? Ha? Yang di belakang ni pakai lori dia? Tak, ini kan mandi sendiri. Buat sendiri? Oh. Kita nak naik. Ni apa nama ni Pak? Ini nama dia rakit. Rakit. Rakit macam rumah kan? Tengok. Rumah rakit. Tolak ya, tolak ya. Tak ada. Apa tak? Telaga Biru Bintang. Walaupun hujan, kita redah juga sebab yalah, dah sampai dah halang-halang kan. Takkan tak ambil gambar kat sini, betul tak? So memang berbaloi lah. Basah-basah pun berbaloi. Berbaloi lah. Kan? Terima kasih kat brother-brother ni. Oh. Oh, ada view lain pula. Apa nampak? Terbaik. Binga. Boleh makan? Oh, sedap. Mana dapat ni? Kat sini lah? Laut lah. Oh, laut. Dekat ah, tak jauh kami di dekat pesisir pantai kan. Oh. Gilah ya, binga pun ya. Dia Besar dia punya isi. besar, dia kenyal, dia macam gonggong. Tahu gonggong? Ha. Gonggong kecil ni kau kak. Yang belakang tu lah. Ada kantong kat belakang. Oh ni bagi gonggong. Ya kan pula gonggong yang tu. Gonggong ni siput. Okey ni. Dia udang galah. Oh dia kat macam ni. Udang galah. Yang belakang tu boleh makan tak tu? Ha? Tu. Ini dah boleh cakap macam ranga. Boleh makan juga? Oh, boleh. Boleh makan. Ini semua boleh dapat dekat laut sini lah. Laut sini. Banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ni. So dah balik pada dock dia. Pak, ni adalah pandangan daripada dalam ni, Kalibo ni. Oh. Boleh promo. Ha. Jom yang belum pernah ke sini, silakan ke sini. Kami tunggu di Gurun Telaga Biru Bintan. Bintan. Ha. Tak jauh-jauh kita pergi pelancong. Bintan saja. Betul. Dekat je. Kan? Tengok tempat cantik. Brother dua ni memang tip top. Ambil gambar cantik. Abang tu bawa kita pusing-pusing sini pun nice. Escape dia. Ha. Kita dah sampai balik tempat asal kita tadi. Oh, terbaik brother ni. Bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak. Sama insyaAllah jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Hujan tapi gambar cantik. Cantik. Kalau panas kan Itulah. Aduh. Hujan tak berhenti kan daripada kita sampai. Hujan tak berhenti. Tahu tu. Yang penting hujan-hujan pun naik kelapa. Terima kasih semua baik. Kelly. Tolong tak Melayu kan. Maksud dia adalah Melayu Bintan. Memang tapi yang cakap ini nak cakap apa Melayu latest. Ya. Semua je. Semua very helpful lah. Betul ni hujan lebat dan tidak boleh katakan lebat berhenti. Tapi macam naklah dia orang tolong ambilkan gambar. Yang bawa hampir kita dah tadi macam alamak hujan tak biasa nak macam tak ada nak ni kan tengok tapi alhamdulillah dapat juga gambar foto yang cantik Dia kan dia just transportation dia sebenarnya, tapi dia offer extra dengan buat gambar apa semua. By right tu semua bukan kerja dia dan dia pun tak minta extra untuk itu. Hanya untuk transportation saja. Tapi kadang-kadang korang lah kan, tapi memang
Dia gambar cantik lah. Kau hati lah. Jadi cakap, bila call agent cakap, kalau besok baca elok, dia orang boleh ganti lah hari ni kan hujan kan. Tapi kita cakap tak payah tak payah lah sebab dia pun bukannya dia kan weather bukan kita boleh control kan. Tapi kita orang kena berkaya tak gambar tak payah lah atau sini lagi esok kan. At least because tu dia yang lanjut lah nak datang ni. Makan di Alim Seafood. Kelong. Dia nak tangkap ikan bilis sama. Jadi nanti dia bawa ke tengah laut. Ini dibawa ke tengah laut? Pakai bot. Cari tu dia bekerja tengah malam pakai lampu yang 1000 watt. Nanti ikan datang angkat. Ada kan grup ni pemerintah ni. Jus sirsap dalam blender. Sedap. Pandai pun dia. Dia blend lah. Sedap. Sedap ni. Fresh gila. Dia bagus sama belacan. Belacan ni. Cundian. Kita masak sos. Sos pedas. Pedas lagi. Pedas. Potong berai tepung. Jadi dia ikan asam pedas. Terima kasih. Gong pauco. Dia macam ni. Asam pedas. Asam pedas. Asam rebus. Tak kan? Asam sedap ni kan? Besar. Sedap kan? Ini datang. Makanan dah sedap. Ada dia kan? Ada yang ni lah. Dia kata memang harga dia tu. Akan nak kat lokas. Betul. Kelok. Pasal. Lain kan. Mantap. Bagus kat airing. Dia di samping dua anggong yang menceritakan sejarah ikan. Oh, ada ikan. Ikan apa? Yang kerapu? Ya. Bela sendiri? Ya, beli sendiri. Lepas tu dijual di sini? Ha. Oh, lagi ada apa lagi? Kakap. Apa? Kakap. Pakap. Kakap merah. Oh, kakap merah tu. Oh, patutlah makanan semua fresh kan. Semua dia bela sendiri semua kat sini bang. Ketam ada ketam. Sama tu, kakap. Ha? Kakap. Pun sendiri juga. Sendiri. Oh. Semua kan kat sini patutlah fresh. Ketam semua kat sini. Sedap kan. Tu jalan yang kita lalu tadi. Dia jual kopi Hawaii 89. Dia dah jual beans dia dan juga yang dah siap blend. Okay. Ni antara yang famous dekat Bintan. Tak kedai kopi dia macam mana? Simple je. Tapi dia ada jual makanan-makanan lain lah. Nampak? Sedap dia. So menu dia tak tahu. Kopi pancong lah. Dia jual makanan juga, nasi goreng. Tasya ni dia connected dengan Angsana Banyan Tree. So dia tiga-tiga ni, Angsana, Banyan Tree dengan Tasya, semuanya ada satu
satu company, satu management lah, Banyan Tree punya management. So tadi kita orang breakfast di Angsana sebab di Kasia semuanya sebab low occupancy, so dia share lah dengan Angsana. So even kita share pun dengan Angsana pun still empty. I think maybe around 10 table macam tu, 11 table. Ataupun maybe yang dia datang awal, tapi memang tak full lah. Tapi makanan memang tip top. Makanan dekat Angsana memang tip top breakfast dia. A lot of variety. Ada nasi padang pun sedap. Cuma dia punya hotel tu macam dah rasa lama sikit lah kan. Dia punya design tu lain lah compare dengan Kasia ni. Resort dia lain lah. Kasia ni lebih pada modern punya konsep. Yang Angsana ni macam yang lama sikit lah. But semuanya tiga-tiga ni connected to each other. Kau boleh pergi across between hotel ni semua. So kalau kau rasa kau nak dinner dekat Banyan, kau pergi je dekat Banyan. Tapi daripada sini nak pergi Banyan tu, kau boleh minta dia orang arrangekan bagilah. Tapi yang sana ni memang betul-betul sebelah saja. So dia punya beach okey lah, tapi dia ada letak dekat situ warning jellyfish. Tapi but still you can swim. Ada je orang swim kat situ. Lepas tu pasir dia lembut. Air pun okey lah. Tak adalah macam biru cantik gila, tak ada lah. Tapi nice lah. Overall kawasan dekat Ligo apa? Lagoi. Kawasan Lagoi ni dia adalah kawasan private area yang dalam kawasan ni hanya hotel-hotel yang tertentu je yang ada kat dalam ni. Orang luar semua tak boleh masuk kawasan ni lah. Lepas tu dia adalah kawasan yang privacy yang sangat-sangat dipelihara dan dijaga. Tak sembarangan orang yang boleh masuk. Even kalau driver datang kosong pun diorang tak bagi masuk. Dia akan tanya banyaklah dia punya ni semua kan, soal jawab dia semua. Kalau tanya aku, kalau korang nakkan keamanan, kau nakkan privacy, korang nakkan relief kau punya stress semua, this is the place. Memang chill, aman gila, terbaik. Sekarang 1:50 petang. Hari kedua kita berada di Kasia Bintan. Sekarang kita orang kat lobby ni tengah tunggu kita punya shuttle nak ke Lagoi Plaza. Kita nak pergi ni pun sebab sekarang ni diorang tengah test run shuttle dekat sini. So kita orang ambil opportunity ni untuk pergi ke sana. Kalau tidak, kau kena naik Grab kat sini. Harga dia lebih kurang 170,000 one way gang, daripada Kasia ke Lagoi Plaza. Lebih kurang dalam RM45 one way. So kalau dah return RM40, RM340,000. Sebenarnya kita orang tak ada plan pun nak pergi Lagoi Plaza tu untuk naik Grab, sebab bagi kita orang macam agak mahal lah. Tapi tadi kita tengok dekat reception tu ada notice kat situ bagi tahu dia orang tengah buat trial run shuttle daripada untuk area sini. So kita pun ambil opportunity lah. Dia satu hari ada daripada sini 2 kali, pagi dengan tengah hari. Daripada Lagoi Plaza pun 2 kali lah. Kedua petang pukul 6. So kita orang pun nak tengok-tengok juga survey apa yang menarik dekat Lagoi Plaza ni. Jom ikut kita orang pergi ke Lagoi Plaza Bintan. So ada transport kita kan. Kat sini kan dia ada water sport center orang tu. So kau boleh main jet ski, boleh main banana boat. Nampak tu ada jet ski, nampak tak tu? Okay guys, kita dah sampai di Lagoi Plaza. Baiklah, hujan dah berhenti. Lagoi Plaza ni dia macam GPO, lebih kurang lah. Dia bukannya macam shopping mall yang usually dalam shopping mall semua tak. Tapi masih ada banyak lagi kedai-kedai yang belum dibuka. Tapi agak jauh jugalah, lebih kurang dalam 15 minit kot perjalanan daripada Kasia tadi. Kalau nak jalan kaki pun tak boleh. Tu yang Grab. Tu yang Grab mahal tu. Bazar Kampung Peranakan. Dia macam ada gerai-gerai kat sini lah, tapi tak buka. Ya. Panjang.
Tak buka kan. Okay, info baru. Kedai ni dibuka hanya Sabtu Minggu je, weekend. Spicy lemongrass. Ini coconut pandan macchiato. Ayam bakso. Bunga-bunga kat lagu MB ni kan, dia ada persiran pantai kat sini yang aman, yang cantik, sesuai untuk ambil gambar tiri. Memang nice lah. And then tempat yang kita pakai tu, warung Yeh tu, satu building ni dia punya. Kat dalam ni ada tempat makan, ada kopi-kopi, ada tempat lepak, chill. Dia punya meja semua facing laut. So nice lah, nice. Kita nak masuk Mustafa. Boleh masuk tak? Boleh? Ada checking? Terima kasih. Terima kasih Pak. Caranya semua. Kita datang kat Indonesia, tapi dengan cenderam mata Singapura. Oh, sebab dia dah buat kat sana untuk semua, jadi dia bawa sini je lah, senang. Oh, bermacam jenis kerepek. Ini baru intun. Nampak tu? Lampam berisi bukan ikan tau. Pistachio. Kena dekat. Pistachio pun sedap. Chocolate mint and pistachio. Dia vlog kononnya. Kita datang ke Paris lah. Lagi lagu MP ni boleh nampak pengerap. Korang-korang ni biasa masuk Ironman, korang boleh swim dia. Kat je ni. Sekarang ni pukul 7 malam. Inilah keadaan di pub di luar ni, di bar luar ni. Nampak? Gelap macam dah pukul 10 kan. Hari ni hari Rabu. Tak ada orang. Kosong. Night mocktail and smoothies at Cassia Bintan. Tengok tu view. Semuanya all to ourselves. Tak ada orang ni. Selamat pagi. Hari ni hari Khamis, ketiga kita berada di Cassia Bintan, dan juga hari terakhir kita di sini. Lepas ni sekarang kita nak pergi breakfast. Lepas tu kita nak buat aktiviti sikit, berswimming pool di sini. Lepas tu kita dah check out. Lepas check out kita akan terus pergi balik semula ke Batam. Kita stay 1 malam kat sana. So kita ada beberapa jam nak spend time kat sini. Lepas tu balik ke Batam dengan aktiviti-aktiviti ataupun bandar yang agak sibuk berbanding dengan Bintan. Kita duduk 1 malam. Hari Jumaat check out, kita balik ke JB. Lagi bandar yang sangat busy. Kita tidur 1 malam. Hari Sabtu tengah hari kita check out, dan kita akan balik kepada Puchong. Panjang kita sampai di Batam dan Bintan ni kan, setakat ni lah daripada driver, supir, pekerja-pekerja hotel, orang-orang sekeliling, semuanya memang friendly, mesra. Different now, walaupun sama Indonesia, macam kita pergi Labuan Bajo, kita pergi Jakarta, kita pergi Bali. Yalah, orang Indonesia ni kan banyak berbilang-bilang bangsa, berbilang agama. So different lah. Bukannya yang kata yang lain tu tak friendly, tapi kat Bintan ni lebih.
lebih friendly personal, especially kerja hotel lah. So overall experience rasa Bintan ni memang tempat yang sesuai kalau korang rasa korang betul-betul nak lari dari ataupun nak hilangkan stres ataupun nakkan keamanan, privacy yang memang chill gila. So Bintan is the best place lah. Batam aku tak sure lagi, tapi semalam pasal datang tu aku nampak kesibukan foto Batam tu lah kan. Besok kejap ni baru aku tahulah macam mana the real situation kat sana. Sebab kita orang kat sana nanti kita akan sewa kereta, kita akan drive sendiri pusing-pusing kita Batam. We see how lah. But for Bintan, aku recommend korang kalau korang rasa korang nak betul-betul nak chill, nak relax, tak nak buat apa-apa, just nak makan, minum, chill kat tepi swimming pool, by the beach, relax semua. So this is the place. Tapi untuk makan dekat hotel-hotel ni semua harga dia memang agak keras. Tapi dibalas balik dengan keindahan tempat, layanan apa semua, bagi aku worth it lah. So untuk Kasia ni, dia memang galakkan kau masak dalam bilik. Sampai kat di supermarket kat bawah tu pun dijual barang mentah. Okay lah, boleh try lah datang sini. Aku nak share dengan korang kan, satu menu breakfast dekat sini, dekat Angsana ni, semalam dia sediakan satu kios tu untuk nasi padang kan. Hari ni tuk-tuk rice, nasi tuk-tuk. Mengikut pengerja kat sini, staff kat sini, dia kata nasi ni asalnya dari Medan. Nasi ni kan memang sedap lah kat kau. Dia punya ni apa, dia punya sisi dia lebih macam ayam penyet juga lah kan, tapi lain sikit lah. Okay. Dia ada sayur-sayuran ni, dia ada tomato, dia ada kobis, dia ada timun. Okay, nasi ni kalau korang tengok, dia ni bukan nasi goreng tau. Nasi putih yang dah digaulkan dengan cili dan juga tempe. Lepas tu dia steamkan balik nasi ni. Memang sedap. Lepas tu dia ada ayam goreng. Ayam goreng. Okey. Lepas tu dia ada terung goreng. Lepas tu dia ada lagi tempe dan juga tahu. Okey. Dia ada kacang. Dia ada bawang goreng. Ini dia punya gila. Sambal dadak. Sambal dadak ni. Sambal dadak ni memang padu. Ini yang buatkan kau nak makan nasi tambah 2-3 kali kan. Memang best. So unik dia kat sini. Semalam nasi padang kita orang makan ni kan, dia ada balik air ni kan, nasi padang semalam pun sedap. Memang terbaik. Okay, aku tunjuk satu lagi yang jarang-jarang aku dapati di hotel mana-mana for breakfast. Kau tengok apa dia. Tak tahu lah, bagi sekali korang yang penggemar kambing, memang korang suka. Bagi tak suka kambing, memang kau tak makan lah. Nasi goreng kambing. Nampak? Nasi goreng kambing for breakfast. Nasi goreng kambing for breakfast guys. Itu kelainan dia. Macam menu-menu yang lain tu aku okey lagi. Tapi these two caught my attention. Dan of course lah, kalau ada menu macam ni takkan nak lepaskan. So itu yang best kalau kau check in dekat Indonesia ni. Tapi untuk korang yang penggemar makan pedas lah, kalau kau tak suka makan pedas, kau tak suka makan dekat Indonesia. So itu dia keunikannya. So overall Bintan ni rasa Indonesia lah yang kita orang pergi. Itu yang kita suka.
Makan semua memang enak-enak. Dan kita orang ni memang penggemar makan pedas-pedas. So memang kena sangat dengan tekak. Macam malam tadi, kita sebenarnya dah kenyang tapi kita dah tapau. Kita dah tapau nasi ikan bakar dengan nasi ayam bakar. So dah panas kan, dah hit dah semua nak makan dalam hotel. Ikan nak makan habis lah. Tapi sambal dia padu. Bila sambal padu, nasi habis kan, licin. Itulah dia. Sebab sambal tu, dia punya sambal tu yang padu tu, sampai dengan nasi pun, sama tak macam nasi tutup tu. Nasi itself dah digaul dengan cili dan tempe semua. So dia tak goreng, dia steam balik. So biasa kalau kau dah gaul dengan ni semua, kau goreng kan? Ni tak. So nasi itself dah sedap. Tambah lagi dengan sambal dia, dengan sambungan dia. Bandar lah simple. Tip-top. Okey, sudah waktunya untuk pulang, untuk meninggalkan Kasia Bintan. 2 hari yang amat selesa, amat nyaman tinggal di bilik ini. Jadi di jalan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Okay. Langsung aja Pak. Boleh. Terima kasih. Pukul 12.97 tengah hari kita akan sampai di JT Tanjung Uban. Kita guna ferry bersatu. Kita nak balik semula. Nak naik boat ke Batam. Ya. Kalau kita pun tak tahu betul ke ni ferry kita. Pandi Batam. Macam tu je Bukan tengok daripada nama boat tu apa. So total time daripada kita check out hotel tadi pukul 12 sampai sini 1 jam setengah. Perjalanan naik kereta pun dalam 40 minit sampai ke JT. Lepas tu daripada Tanjung Uban ke sini Punggur dalam 15 minit naik speedboat. So cepat jugalah kan. Kita janji yang kita punya car rental pukul 2, tapi kita boleh message tengok pukul dia dah sampai ke. Guys, aku nak cerita sikit. Sepanjang tempoh kita berada di Bintan, kita menggunakan khidmat ejen Bintan Travel Guide yang Emma Google je dekat internet. Tapi Bintan Travel Guide ni memang sangat-sangat padu, sangat-sangat helpful, sangat-sangat friendly, sangat-sangat membantu. Daripada start kau confirmkan je kau punya ni semua, dia bagi segala info apa semua. Dan dia kenalkan kita, dan dia bagi kita supir yang dekat Bintan ni pun memang Abang Harry ni, Pakcik Harry ni memang steady. Sambil-sambil dia bawa kita tu, dia share info-info pasal penduduk-penduduk, sejarah, macam-macam lah. Info-info di Bintan ni. Pakcik Harry ni memang orang lokal, orang Bintan. So dia memang terbaik lah. So aku sharekan contact number dia. Kalau korang datang Bintan ni, korang boleh WhatsApp dia. Okay, arrange transport korang. Kereta pun bersih, semua pemanduan pun selesa kan. Dia recommend tempat-tempat makan yang menarik lah. Dia orang lokal, memang recommended lah. Kita orang pun memang berpuas hati sepanjang menggunakan khidmat Pak Heri ni di Bintan. So aku letakkan dia punya contact number di ruang description tu. Korang boleh call dia direct. Dan juga kalau korang memerlukan khidmat ejen dekat Batam dan Bintan ni, korang boleh contact juga apa nama ejen sekali lagi, lupa. Bintan Travel Guide ni. So dia boleh providekan korang segala keperluan korang lah, transportation apa semua dekat Bintan dan juga Batam. So sekarang aku dah balik semula ke Batam. Sekarang ni aku dekat JT. Aku tengah tunggu kita orang punya sewa kereta ni. Sewa kereta ni kita orang guna Absa. Aku letak dia contact number dia dekat ruang registration. Dia boleh hantar kereta dekat JT kita orang ni. Lepas tu nanti kita orang nak hantar kereta balik, pulangkan kereta balik, kita orang boleh hantar pulang balik dekat di Harbour Bay. Ada sedikit bayaran tambahan dan bagi aku still berbaloi lah kan. So ini je kontak-kontak yang aku nak share dengan korang, yang korang boleh guna semasa korang berada di Batam dan juga di
Bintan. Servis memang tip top. Ya, sekarang kita scene kereta. Okay. Boleh bawa Pak. Bapak supir. Jadi Nyetir. sewa kereta Toyota pun nama dia tak. Tapi kalau dekat KL adalah Beza. Bukan Beza, apa tu, Asia. Kereta ni lah cuma bawa rokok kuat gila kan. Orang semua sokok dalam kereta. Biasalah Indon, tak rokok tak Indon lah. Tak Indon tak rokok lah. So kita baru je keluar daripada jadi Punggol, Tanjung Punggol. Dekat Punggol, Tanjung Punggol. Tanjung Punggol. Kita nak pergi menuju ke mana ya? Warung Teh Sinta. Warung Teh Sinta. Kita nak pergi makan Lunch. lunch. Sekarang dah pukul Ya. 20 minit petang. Dah terlebih time lunch aku. Perjalanan nak pergi ke tempat ni lebih kurang dalam 22 minit mengikut Google Maps. So weather sekarang mendung, Hujan. lepas hujan. So jalan pun agak licin semua. Tapi so far so good lah. Aku jalan daripada keluar daripada JT, jalan kampung. Tapi beza lah daripada Bintan daripada Bintan ni. Sini kawasan-kawasan pinggir dia pun busy kan. Kita sampai town lagi. Tak apalah, kita ada dua environment lah kita dapat merasai. Environment yang aman, damai dan juga yang busy, hero Popiko. Okay, ada 20 minit. Let's go, makan. Ini bebek dan paru goreng. Maaf ya lauk. Aku punya lauk. Tak tahu nak ambil apa dia. Macam banyak snack. Kita makan dulu. Nasi dulu sup inti dia. Wow. Sup iga dia sedap ni. Kau order Baru masak. baru masak. Sambal gadi. Paru ni aku tak pernah rasa kat mana-mana. Yang dia bukan crispy tapi dia lembut dan ada rempah dia sendiri. Okey. Ni semua yang kita orang show dia panaskan. Lebak fresh. Ini itik goreng, bebek goreng pun sedap. Angin. Sedap. Itik tak hanya yang best tu sup iga. Iga tu ribs. Rib sup. Makanan dia semua memang sedap. Apa yang kita ambil dia semua memang tasty, memang sedap. Jadi banyak bau dapur 2 dah tak ramai orang. So mungkin lauk dia dah banyak habis lah. Tapi kau boleh order dan dia boleh masakkan. Kalau dia punya jenis-jenis lauk. Jadi Dan ni klasik Indian ni. very traditional. Dia bukan nasi padang lah. Kuah sotong. Ni siap tu. Dan Sunda. 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 Boleh duduk bawah. Kalau ada orang sedia boleh duduk sedia. Lepas tu dekat kedai ni kalau ikut je Google Map tu, di dalam kawasan business center, tapi business center ni semua dah kedai semua dah terungkup lah. Dia seorang dia survive. Kau tadi dah nak keluar balik. Betul ke dia ni? Alah betul. Pergi kat belah belakang. Ya, betul. So kita nak sambil ni makan juga nak menikmati. Jumpa je lagi. Sini. Macam ni untuk namanya. Sedap. Yang mampu hati. Terima kasih. Warung Sunda Teh Sinta. Buka setiap hari 9 sampai 9. Terima kasih. Kedai dia ni tengok macam kawasan tempat tengok. Apa? Sedikit belah dalam. Nampak. Lepas tu kita ada car wash kat sini. Nampak. Pintu masuk pun satu je dia buka pagar. So tadi kita dah hampir nak patah balik. Cari salah ni. Tak drive.
Tapi signboard kat luar dia lah. Follow je Wiz ataupun Google Maps. Dah update. Terima kasih Pak. Kita sekarang berada di BF Beach Club. Boyfriend, best friend. Boleh lah. BF. Ha? Blue Fire dapat. Blue Fire Beach Club di Batam. Tempat ni kan luas gila kan. Lepas tu tempat yang kita lepak ni dia ala-ala pink beach. Nampak tak? Pasir dia semua pink. So tempat ni dia ada music, ada stage besar macam event, macam konsert. Dia ada DJ spin, dia akan selang-seli dengan live band semua. Antara one of the attraction kalau kau nak nongkrong, lepak-lepak dekat sini, memang nice lah. Memang Instagramable spot. Jom aku bawa korang pusing tengok tempat kat sini. Dia punya keunikan atau kecantikan yang boleh menjadikan sebuah inspirasi untuk ambil gambar ke apa kan. Jom. Apa tak geng? Pink beach, pink sand. To you, hey. Happy birthday to you, hey. So ada apa? Ice cream kan? Ni aku punya favourite. Ikan bilis. Kat Batam. Sambil tengok rave party. Hey. Ni Sapal, kita nak ambil package ni lah. Di sini. Tengok sunset. Dia pergi mana? Dia kalau jalan dia pasir ha? Okay. Nanti kita jalan dari sini sampai ke Galaxy. Kenapa? Galaxy. Pulang pergi. Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Aku pergi dan balik. Kalau dia pun nasi pakar-pakar semua dengan semua. Tapi kalau kami tak ada 15 pack, kami ada 10 pack. Tapi kami bayar 15 pack juga lah. Ya, betul. Jalan. Dia boleh jalan. Boleh tak? Okey. Hai. Selamat pagi daripada OS Hotel, OS Style Hotel di Batam. Breakfast untuk hari terakhir di Tadi kini hari terakhir lah untuk kita di Batam dan Bintan. Batam ni kita 1 malam je. Tiba-tiba tak banyak. Actually banyak, tak pergi. Pergi tak ada masa. Kita selesai malam. Tak. Kau makan. Dia fail, datang. So, tak banyak.
Itu yang ada. Cerita. So lepas ni check out 12 kita balik di JT Harbour Bay lunch nasi padang untuk hari terakhir. Lepas tu balik work air ferry balik JB stay 1 malam next day balik Puchong back to reality. Ini dia tengok lauk. Kalau kau dah order suri hidang ambil kau banyak gila. Saya punya kok yang daging. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. So ini adalah makanan terakhir kita di Batam dan Bintan ni. Di Batam kita makan nasi Minang, nasi Padang. Masakan restoran sederhana. Restoran sederhana ni famous lah kat sini. Sekejap. Sekejap renang je. Makanan-makanan Indonesia ni dah kita rindu. Masakan kat England pun padu kan. Nasi semua makan nasi Lepas tu kat sini aku pun sakai lah. Baloi lah. Sebab Batam ni pun tempat kacungan daripada Singapura, Malaysia semua. Tapi kita better lah. Aku ada makan kat Bali apa semua. So far kita makan semua hotel-hotel apa semua sekejap kan. Tapi Batam dan Bintan ni punya pulau pun bukan lah. Dia punya air laut tu bukan akan jernih sangat cantik. Tak lah. Better daripada Pakun. Better daripada Bangkok dengan Langkawi. Yes. But overall Bintan memang cun. Nice. Aman-aman tempat dia. Batam memang busy. Dua different lah environment ni. So kita punya ferry pukul 3.45. Lepas makan ni kita nak return kereta. Return kereta pun diorang datang ambil pick up kat sini. Lepas tu kita masuk JT, kita lepak kena kopi dan terus boarding. Okay, bye. Bye. Okay guys, kita orang dah berada di Harbour Bay. JT Harbour Bay. Sekarang pukul 2.22 petang. Baru masa untuk berlepas. Kita punya ferry pukul 3.45 petang. So itu saja untuk kita punya video trip kita ke Batam dan Bintan. Actually sebenarnya more to Bintan lah sebenarnya. Batam ni just transit je untuk kita balik daripada Bintan. Kita pergi pun satu tempat semalam. Blue fire je kan. Sebab hujan. Sebab weather betul lah. Daripada kita sampai weather sangat tak baik. Hujan, renyai-renyai. Cuma hari kedua yang hari kedua je. Hari ketiga. Hari ketiga je yang ni. Panas. Yang Hujan juga sekejap. Hujan. Lepas tu semua ni. But overall, it's a good experience. New place untuk kita orang. Bintan. Tempat yang laid back. Yang memang still tak dijelajah ataupun tak dibangunkan lagi. Jalan pun jalan-jalan kampung. Penduduk-penduduknya pun kau nak tengok pun susah kat Bintan. Semuanya lah. Kita lalu jalan-jalan kampung tu, nak tengok orang semua kat luar bersidai-sidai, lepak-lepak, ciri-ciri pun tak ada. Semua buat hal masing-masing. Itulah dia. The rest semua apa yang ada kat dalam video tadi lah. Itulah dia. So sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like video ini. So see you next time. Ciao. Okay, sedikit update. Kita orang baru je masuk boarding lounge ni. Ada sedikit kekeliruan sikit dekat dalam kita punya tiket tu. Kat dalam web kita orang beli tiket tu return. So memang dia dah bagi tiket tu return tau. Tapi yang kita tak perasannya, dalam tiket tu hanya pergi je yang ada barcode untuk scan masa entrance tau. Yang balik tak ada. Kita tak perasan. So balik tu dekat dalam kita punya e-ticket ni, dia hanya tulis trip to return confirm. Date tu, bawah date tu dia tulis can be rescheduled before departure. So kita orang tadi 3.20 kita orang masuk. 3.20 kita orang masuk. Sekali scan tak boleh. Rupanya dia kata
tiket kita dia kena pergi naik kaunter, confirmkan dulu. Dan kena bayar. Kena bayar sebanyak RM112,000. Lebih kurang dalam RM25 per person. Kena bayar tax. Lebih kurang macam dia kata JT tax. Kalau naik flight tu airport tax lah. Kena bayar tax. So, ni kita orang tahu. Rupanya ramai tak tahu. Next time kalau beli tiket return, make sure sampai ke Harbour Bay ni, naik ke korang punya office tiket tu untuk ambil boarding pass. Okay, nak masuk dah. Okay, bye.